Mana punya Pak Pandiak punya buat ajar ni. Kalaulah hampa faham apa yang aku nak cakap ni, aku nak tunjuk kat hampa satu benda. Hampa tengok yang ni. Lepas tu hampa tengok pula poster ni. Mungkin setengah anggap macam benda ni tak ada apa-apa, macam nothing pun, biasa je. Cuba berperasan, ini adalah strategi musuh yang mana mereka cuba bawa satu jarum ataupun kaitan benang untuk memecah belahkan dalam PAS itu sendiri, untuk menghadapi pilihan raya dan cara untuk mereka nak main isu dalam pilihan raya ni. Mungkin aku berani kata 98% tidak menyedari. Tapi kalau hampa tengok elok-elok di banner tu, nampak sangat permainan ejen-ejen DAP ni. Mereka macam aku kata tadi, kek benang, pelan je masuk. Nanti ni dalam ceramah-ceramah mereka akan katalah, tengok poster daripada PN tu sendiri, tak ada muka Pak Tih Razman. Nasib baik PAS Perak buat ajar awal kan. Jadi ejen-ejen ni terkantui. Inilah aku nak cerita. Dia permainan politik ni, dia ada cara dia tau. Mereka ni yang mana K9 DAP ni, mereka cuba sedaya upaya menyelinap masuk dalam berbagai bentuk. Mereka boleh berlakon tau, kadang-kadang kita yang buat. Inilah yang terjadi. Macam mana? Nampak dah permainan ni. Ini dia panggil bunga api awal untuk PRU air kuning. Jaga anjing DAP ramai dah tau lah ni. Mereka boleh menyelinap sengak-sengak mo. Yang syoknya mereka passing pelan dah. Kalah kali kita pun tak perasan. Tengok-tengok pijak Bobby Track. Boom. Cuma anda nak pesan. Minta apa kalau bodoh? Jangan tunjuk bodoh. Nah lu sedap lama dah.